Ada seorang penerbit filem terkenal muncul dengan idea paling gila untuk selamatkan syarikat produksinya yang sedang tenat. Pada tahun 70-an, Dino De Laurentiis ternampak barisan panjang orang beratur membeli tiket loteri. Jadi, dia mendapat idea untuk membuat filem pemburuan harta karun untuk bangkit semula dari masalah kewangannya. Oleh itu, Dino terbitkan sebuah filem berjudul Million Dollar Mystery, di mana seorang lelaki yang sedang nazak mendedahkan kepada orang ramai bahawa dia menyembunyikan $4 juta di 4 lokasi berbeza. Dalam filem tu, pelakon-pelakon berjaya menemui 3 tempat tersebut, tetapi pada penghujungnya mereka umumkan bahawa $1 juta terakhir sebenarnya tersembunyi di dunia nyata, dan penonton yang meneka jawapan yang betul akan memenangi wang tersebut. Walaupun Dino terkenal sebagai penerbit bagi Conan the Barbarian dan filem pemenang Oscar War and Peace, namun rancangan kali ini gagal teruk kerana banyak kritikan mengenai lakonan yang lemah dan terlalu banyak adegan karakter meletup tanpa sebab, membuatkan orang ramai enggan menontonnya. Filem itu hanya mengutip kurang daripada $1 juta berbanding bajet $10 juta. Akan tetapi, Dino tetap membayar hadiah $1 juta kepada seorang remaja berusia 15 tahun yang meneka jawapan dengan tepat. Komen pandangan korang.